Okay, fine. Fair enough. Thanks a lot. You have done your job. Ini sedikit flashback. Ketika saya membentangkan Belanjawan 2024, terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan oleh kerajaan. Alhamdulillah, kita secara umumnya telah mencapai apa yang kita sasarkan. Kita nak naik anak tangga, nak naik ke atas rumah tingkat 1. Ada 15 anak tangga. Kita ada choice, kita lompat 2 sekaligus, sampai juga ke atas. Kita ada choice, kita naik satu-satu sampai juga ke atas. Kita ada choice, nak jadi macam orang belajar parkour. Dia terus lompat 2 kali je sampai ke atas. Ada juga. Which one is more practical and realistic kepada kita? Memang kita nak negeri kita ini negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Tapi adakah bermakna kita nak kejar semua itu dengan kita terus melompat macam orang melompat parkour? Kita nak satu-satu supaya kita tidak terpijak kaki kita. Tak apa, biar perlahan, ambil masa, tetapi kita bergerak di direction yang betul. Kita lihat apa yang telah kita capai. Sasaran KDNK negeri mengembang antara 3.5 hingga 4.1%. Laporan DOSM terkini menyatakan bahawa KDNK Terengganu berkembang 4.5% kepada 39.9 bilion pada tahun 2024 berbanding 2.3% pada tahun 2023, didorong oleh pemulihan ekonomi global dan kejayaan perstrukturan ekonomi negeri yang lebih berdaya tahan. On the data, yes, tapi on the good feeling factor, whether it's right or not, itu perkara yang perlu kita nilai. Sasaran pengangguran di bawah paras 3.6%. Alhamdulillah, pada suku keempat 2024, pengangguran negeri ini pada kadar 3.4% berbanding 4.6% bagi suku yang sama pada tahun 2023. Sasaran pelancongan kita sasarkan seramai 13.2 juta pelawat domestik termasuk 4.5 juta pelancong. Alhamdulillah, tahun 2024 mencatatkan seramai 14.5 juta pelawat domestik daripada 13.2 kepada 14.5 termasuk 4.9 juta pelancong yang datang berbanding dengan sasaran kita. Alhamdulillah, kita berjaya capai apa yang kita sasarkan. Perdagangan, kita mensasarkan peningkatan sehingga 5% bagi jumlah dan imbangan perdagangan. Kita lihat sektor import dan ekspor meningkat dengan signifikan apabila jumlah perdagangan meningkat sehingga 26.5%, manakala imbangan dagangan pula meningkat sebanyak 60.1% pada tahun 2024. Jauh tinggi daripada apa yang kita sasarkan. Saya sebut kepada tuan-tuan apa yang kita sasar dan kita capai, dan it shows that we have done a greater job. Okay, fine. Fair enough. Thanks a lot. You have done your job. Semua angka-angka ini adalah peranan tuan-tuan. Kita hanya rangkakan, cari jalan tuan-tuan bagaimana untuk melaksanakannya. A very important salient point here adalah adakah kita sedar semua apa yang kita capai lebih daripada sasaran. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Kerana seolah-olah everything bergerak secara autonomous. Dah sedar, rupanya kita dah capai. Sedangkan yang buat kerja adalah tuan-tuan. Menunjukkan kepada kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bekerja dengan begitu keras sekali.